Berapa lama nak berdiri di mahsyar? Kata para ulama, tempoh paling minimum berdiri di mahsyar 50,000 tahun. Paling sikit. Sebab apa? Sebab nak timbang seorang-seorang. Orang ada berapa orang nak timbang? Ada 80 orang. Nak timbang amalan 20 juta orang. Nak timbang amalan kalau orang hari ni 7 bilion. 7 bilion. Kalau seorang seminit, takkan timbang amalan seorang seminit, hak 60 tahun punya. Lagi kita kata seorang sehari lah, seorang sehari. Timbang cepat-cepat. 7 bilion, timbang seorang sehari, 7 bilion hari. Berdiri. Kata para ulama, mereka berdiri sehingga pecah leher dan perut mereka. Kerana terlalu lama. Bila habis timbang, orang yang dah habis timbang, kalau dia Islam, umat Nabi Muhammad,